Assalamualaikum and hey guys. Okay, kalau korang datang ke Surabaya, lepak dekat Tunjangan Plaza, jangan lupa datang makan makanan Korea dekat Pak Jong Hwan Grill. Payah benar nak menyebutnya. Kita orang lepak belah pagi sebab belah petang tu kita orang nak pergi airport dah. So masuk-masuk sini memang dia punya staff memang welcome kan kita orang. So korang boleh pilih sama ada nak suruh staff tu bakar-bakarkan untuk korang ataupun nak bakar sendiri. Agak banyak jugalah menu yang kami order. Ni kau tengok sundu bujingge dia, melimpah ruah, berasap-rasap gitu. Tomboki kita orang order. Had ni aku makan dia punya beef and then campungan salad, cicah pula dengan kuah dia. Kuah memang kuah BBQ ni memang sedap terangkat je. Bak Lia yang tak pernah makan tu pun rasa bertambah-tambah. Mak aku memanglah tak pandang kiri kanan kalau dah makan sundubu jinggi dia tu. Overall makan kat sini memang puas hati. Makanan sedap, daging, ayam semua segar-segar. The grill pun memang cantik. So kalau korang datang ke Tunjangan Plaza ni dekat Surabaya, kalau tak tahu nak makan apa, korang datang je Pak John Hwan Grill ni. Dekat lantai 6. So masing-masing dah kekenyangan, balik hotel jalan kaki. Aileen dah tertidur dah. So masing-masing kena bersiap-siap pergi airport. Bye.